Hairul Azrin nasihat orang ramai supaya tak terlalu. IDOLAKAN Rumah TANGGANYA. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Hairul Azrin menasihatkan orang ramai supaya tidak terlalu menjadikan rumah tangganya bersama Hanis Zalikhah sebagai pasangan idola kerana setiap hubungan ada cabaran tersendiri. Menurut Hairul, kunci utama kebahagiaan mereka adalah komunikasi yang baik. Selain menjaga kejujuran, amanah dan tanggungjawab dalam perkahwinan, masalah rumah tangga alhamdulillah okey, asalkan kita ada komunikasi bagus. Sebab saya tak ambil tahu dan tidak tahu apa jadi dekat orang lain. Bagi saya jaga diri sendiri dan isteri, asalkan kalau ada benda yang salah faham kami berbincang. Lebih banyak berkomunikasi yang bagus, susahlah ada gaduh-gaduh yang besar. Sekarang masing-masing dah faham tanggungjawab. Lebih fokus pada itu. Janganlah jadikan idola. Tak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap orang akan tahu macam mana nak buat yang terbaik untuk keluarga dia.